Saya suka seorang gadis bernama Seosun. Saya yang tak pernah takut pada apa-apa, tetapi, kali ini, saya tidak berani meluahkan perasaan saya kepadanya. Kemudian, saya mendapat tahu daripada ibu bapa saya bahawa saya mempunyai perjanjian perkahwinan dengan keluarganya. Bukan dengannya, tetapi dengan adiknya, Ji Wong, keluarga Seong Ho yang mempunyai perjanjian perkahwinan dengan Seosun. Saya pernah mendengar bahawa gadis bernama Ji Wong ini bukanlah seorang yang baik hati, dan gadis yang saya suka dipanggil Seosun. Jadi saya tidak bersetuju dengan perkahwinan itu dan mahu ibu bapa saya membatalkan perkahwinan itu. Tanpa disangka, ayah saya begitu degil sehingga terus menetapkan tarikh perkahwinan untuk saya. Pada hari perkahwinan saya hanya membuat alasan dan pergi ke medan perang. Pada mulanya saya berasa sedikit kasihan dengan Ji Wong. Tetapi hanya sebulan selepas saya pergi ke medan perang, saya mendapat tahu daripada pengawal rahsia yang saya aturkan di rumah bahawa Ji Wong telah mula bercurang. Lagi-lagilah lebih daripada satu, saya serta-merta membuang rasa bersalah saya. Ngomong-ngomong, biarkan orang bawahan untuk diam-diam menggunakan beberapa cara untuk membuat Ji Wong ini tidak senang hati. Saya tidak mahu memperbesarkan perkara itu. Reputasi adalah sangat penting bagi seorang wanita. Walaupun tiada apa-apa dengan Ji Wong ni, tetapi dia adalah adik kepada Seosun. Saya takut kabar angin akan membabitkan Seosun. Tidak lama kemudian, berita keluar di ibu kota bahawa Seosun berkahwin dengan keluarga Seong Ho. Saya dalam misi rahsia pada masa itu dan mengetahui perkara-perkara perisik. Selepas mendengar berita itu, saya sangat sedih dan tiba-tiba dicederai oleh seorang perisik musuh. Saya hanya dapat mencari tempat untuk bersembunyi dan teruskan siasatan secara rahsia, tanpa diduga, apabila saya menguruskan segala-galanya dan kembali ke ibu kota. Saya akan mendengar berita Seosun dah meninggal, saya sangat sedih. Selepas siasatan lanjut, saya mendapat tahu bahawa Seosun memang sengsara sebelum ini. Saya menyesal betul. Saya gagal menyelamatkan gadis idaman saya. Saya mengebumi Seosun di halaman tempat tinggal saya. Apabila saya pergi ke keluarga Seong Ho untuk menangkapnya, saya mendapat tahu daripada beberapa pembantu rumah bahawa Seosun mengalami kehidupan yang memang sengsara. Saya sangat marah dan sedih. Mereka dihukum atas jenayah mereka. Tetapi gadis yang saya suka dah tiada. Selepas keluarga Seong Ho dihukum penjara dan segala-galanya diselesaikan, saya pergi ke kuil yang dikatakan sangat rohani dan ingin berdoa untuk arwah Seosun. Saya harap dia akan mendapat kehidupan yang lebih baik di hayat seterusnya. Dan pada masa yang sama, saya juga berharap agar saya dapat bertemu dengannya di hayat seterusnya. Tanpa diduga, Abbas kuil itu seorang yang luar biasa dan nampak pelik. Saya mula meragui kebenaran kabar angin itu. Adakah kuil dengan Abbas jenis ini benar? Pernah sekali, dia merangkul bahu saya, bercakap macam-macam perkara yang bukan-bukan, malah menjerit mahu menyampaikan hajat kepada saya. Saya fikir ia lucu, tetapi saya masih membuat hasrat serius. Jika ada hayat sekali lagi, saya akan cuba sedaya upaya untuk bersama gadis bernama Seosun dan melindunginya sepanjang hayat saya. Tanpa diduga, apabila saya bangun keesokan harinya, saya dilahirkan semula pada masa Seong Ho pergi ke keluarga Seosun untuk pertunangan. Tidak lama kemudian, berita tersebar bahawa keluarga Seong Ho telah membatalkan tunang mereka dan akan berkahwin dengan Ji Wong. Saya ketawa, segera hubungi orang tua saya dan minta dia pergi ke keluarga Seosun untuk mencari masalah. Seosun, saya tidak akan terlepas awak lagi dalam hidup ini.